Ada benda ni je korang sell. Ada benda ni je korang sell. Macam mana tu? Okey, jom kita tengok kat sini. Kalau korang tengok dekat sini, price melakukan satu penurunan dan dia membuat satu support. Okey, dia naik sikit, dia buat satu drop base drop. Dia turun lagi, dia naik. Dia turun lagi, dia naik dan dia breakout. So, jadi kalau korang tengok dekat sini, apa zone-zone yang menyebabkan dia melakukan rejection ataupun dia terus junam? So, first of all ialah fokus kepada trend. Korang kena ingat, nak trade kena fokus pada trend. So jadi dekat sini kalau korang tengok dia ada satu bearish engulfing, BE. Okay, lepas tu dia ada lagi satu bearish engulfing dekat sini. Nampak price masuk, korang sell. Lepas tu dia breakout. So dekat sini pun korang ada lagi satu bearish engulfing, price masuk, korang terus sell. Nampak tak? Korang rasa susah ke? Dan alhamdulillah kalau korang entry ni 1, 2 dan korang tengok dia dah junam sampai ke bawah, memang orang kata follow the trend. That's why pentingnya bila nak trade ni korang kena follow the trend. So jadi kalau korang rasa nak join ataupun nak lebih setup yang orang kata padu-padu ni, korang tekan link kat bawah tu tak sekarang. Make sure join sekarang guys. Bye bye.